Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Uqbah bin Haris radhiyallahu an berkata bahawa pada satu kali saya telah bersolat asar berimamkan Nabi SAW di Madinah. Lalu baginda SAW telah memberi salam. Kemudian baginda SAW terus bangun melangkah bahu-bahu orang ramai, bersegera menuju ke arah salah satu rumah isteri-isteri baginda SAW. Kemudian baginda SAW yang bersegera itu telah menyebabkan orang ramai terkejut. Mungkin ada apa-apa yang telah berlaku. Lalu baginda SAW keluar kembali kepada mereka. Dan baginda SAW nampak keadaan orang ramai yang terkejut kerana tergopoh gapah baginda SAW itu. Lantas baginda SAW bersabda, "Saya teringat ada seketul emas yang ada di sisi kami. Saya tidak suka bahawa ia menahan saya di padang mahsyar nanti untuk menjawab penghisapan tentangnya. Oleh kerana itu saya telah pergi menyuruh supaya dia dibahagi-bahagikan Mishkat Bukhari." Sayyidina Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu berkata bahawa pada satu kali saya telah bersolat asar berimamkan Nabi SAW di Madinah. Lalu baginda SAW telah memberi salam. Kemudian baginda SAW terus bangun melangkah bahu-bahu orang ramai, bersegera menuju ke arah salah satu rumah isteri-isteri baginda SAW. Keadaan baginda SAW yang bersegera itu telah menyebabkan orang ramai terkejut. Mungkin ada apa-apa yang telah berlaku. Lalu baginda SAW keluar kembali kepada mereka dan baginda SAW nampak keadaan orang ramai yang terkejut kerana gopoh gapah baginda SAW itu. Lantas baginda SAW bersabda, "Saya teringat seketul emas yang ada di sisi saya. Saya tidak suka bahawa ia menahan saya di padang mahsyar nanti untuk menjawab penghisaban tentangnya. Oleh kerana itu saya telah pergi menyuruh supaya ia dibahagi-bahagikan Mishkat Bukhari." Dan peristiwa yang sama yang diriwayatkan hadis yang lain, terdapat kenyataan bahawa Nabi SAW bersabda, "Saya bimbang yang saya akan terlupa ketulan emas itu, lalu saya bermalam dalam keadaan ia berada di sisi saya." Ada satu lagi peristiwa lain yang lebih besar pengajarannya untuk kita. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa semasa baginda SAW sedang sakit, terdatang 6-7 keping wang emas dari satu tempat. Baginda SAW terus menyuruh saya membahagi-bahagikannya dengan segera. Disebabkan keadaan sakit tenat baginda SAW itu, saya tidak dapat peluang untuk melaksanakannya. Selepas itu baginda SAW bertanya, "Adakah emas itu sudah dibagi-bagikan?" Saya menjawab, "Keadaan tuan yang tenat tidak memberi peluang kepada saya untuk membagi-bagikannya." Baginda SAW menyuruh agar dina-dina itu dibawa ke sisinya. Lalu baginda SAW meletakkannya di atas tapak tangannya, lantas bersabda, "Apakah sangkaan seorang Nabi Allah, yakni penyesalannya adalah bersangatan yang menemui Allah SWT dalam keadaan dina-dina ini di sisinya." Dan sebuah hadis yang lain, peristiwa yang hampir sama juga telah diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu malam telah datang berapa keping emas kepada Nabi SAW. Lantaran itu Nabi SAW tidak dapat tidur. Baginda SAW hanya dapat tidur di akhir malam setelah beliau membahagi-bahagikan wang emas itu. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, manakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.